Hai dan selamat petang. Sebelum kita mulakan, boleh awak perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, selamat petang. Nama saya Victoria Amanda. Saya dari kos DHH dan saya pelajar SEM 2. Sebagai penganut agama lain, apakah pandangan saudari tentang penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam? Baiklah, pada pandangan saya, terlebih dahulu saya mau menyatakan seperti mana yang saya telah baca di dalam internet, penggunaan kalimah Allah ni adalah satu perkara yang merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya merujuk kepada Tuhan yang disembah. Bagi non-Muslim seperti saya seorang Kristian, kami juga menggunakan Allah ini merujuk kepada Tuhan kami. Jadi secara logiknya kita merujuk kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi pandangan saya menyokong statement ini. Seterusnya, soalan yang kedua, adakah keputusan ini memberi kesan kepada hubungan antara agama di Malaysia? Untuk menyelesaikan konflik ini, sebagai rakyat Malaysia, kita tahu kita tinggal di negara yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan lah. Jadi kita haruslah bersikap terbuka dan saling memahami antara satu sama lain. Kita harus ada sikap hormat menghormati dan pengetahuan itu sangat penting, terutamanya dalam hal ini. Selain itu, mungkin kempen kesedaran boleh dibuat dan pendekatan perundangan yang adil. Maksudnya, kerajaan haruslah menitik beratkan tentang isu ini, di mana perkara-perkara yang menyentuh hal sensitiviti haruslah dielakkan dan harus diselesaikanlah. Okay. Terima kasih Vic kerana sudi meluangkan masa dengan kami.